Okey, selamat kembali kita Dunia Yop. Okey, selamat datang ke Dunia Yop. Ya. Hari ni Yop, apa khabar Yop? khabar baik, alhamdulillah. Ya. Okey, susulan daripada yang kita cerita pasal komputer tu, Elektrik apa yang didefinisi komputer yang kena faham tu? Okey. Macam PW tu maksudnya pendawai. Maksudnya ada orang kata komputer elektrik bahagian ni Yop, ada yang kata pendawai. Okey. Satu lagi adalah penjaga jentera Yop. Okey. Jadi dua benda ni dia nampak macam sama tapi dia berbeza. Jadi kalau Yop faham tentang pendawai tu, orang duk panggil wireman. Betul tak Yop? Betul. Jadi industri dengan peluang pekerjaan sana pun ada kategori komputer pendawai tu salah satu peluang pekerjaan juga. Betul. Satu lagi bahagian penjaga jentera pun dia pun adalah satu bidang pekerjaan juga. Betul tak Yop? Ya, keperluan juga. Keperluan juga. Maksudnya selagi ada bangunan, selagi itu keperluan pendawai dengan chargeman ni diperlukan. Jadi cuma ada setengah tu masyarakat ni dia tak faham sebenarnya Yop, tentang chargeman tu apa. Penjaga jentera tu, chargeman tadi adalah penjaga jentera lah. Okey. Jadi kalau wireman, orang nak sebut wireman, mari je orang nak wire rumah, orang panggil wireman. Betul. Wireman. Macam contoh PW1 tu, apa maksud PW1 tu? Kami tak faham PW1, PW2, PW3 dan kat atas tu. Ya, betul Yop. Jadi kita terangkan satu persatu tentang wireman dia, pendawai. Jadi pendawai ni dekat Malaysia ni diluluskan oleh badan kerajaan di bawah Suruhanjaya Tenaga yang mengeluarkan lesen komputer. Dia tak ada mana-mana syarikat atau mana-mana bahagian selain daripada Suruhanjaya Tenaga yang keluarkan komputer Yop. Tak kira lah dia komputer tu sebagai pendawai atau penjaga jentera. Betul tak Yop? Yop pun pernah dengar ada ilmu juga yang bidang tu, betul tak Yop? Pernah dengar. Jadi kita rujuk soalan yang Yop tadi. Jadi dunia Yop ni pantang ditanya mesti dijawab. Mesti dijawab, ya deh. Sebab kalau tak ada jawapan tu bukan dunia Yop. Ya, bukan dunia Yop. Jadi PW1 Yop, dia adalah pendawai PW1. Kategori dia adalah PW1. Pendawai. Kategori 1. Jadi kategori 1 ni Yop, dia dapat melakukan kerja-kerja menarik kabel single phase. Satu fasa. Satu fasa. Kalau orang kata bahagian elektrik ni orang sebut satu fasa atau satu phase, diorang dah tahu dah. Voltage dia mesti 240 volt. Betul tak? 240 volt, betul. Ya, jadi kabel yang dia boleh buat melakukan kerja pendawai adalah satu fasa. Mana-mana wiring yang berkaitan dengan single phase atau satu fasa aja yang boleh dia tarik tu. Kira julat arus yang digunakan, ampere yang digunakan ada? Nama dia penarik kabel. Tarik kabel, pendawai. Dia bukan mengikut kategori arus. Okey. Asal ke kabel tu besar lengan tapi single phase Yop. Dia memang layak. Maksud dia layak untuk kategori water rendah. Ya, water rendah. Kabel besar tapi kategori dia hanya single phase saja. Tapi kalau kategori dia besar lengan kabel dia, tapi dia tarik 3 color, tak boleh lah. Red, yellow, blue. Dah 3 phase lah. Dah 3 phase lah Yop. Itu nak level yang tinggi lagi. Ya, jadi level yang pertama adalah PW1, boleh melakukan kerja-kerja mendawai atau menarik kabel single phase hanya satu fasa saja. Fasa saja, faham. Jadi bahagian pendawai ni Yop, bukan satu kategori je. PW1. Maksudnya? Dia banyak kategori. Sampai 6 PW1. PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6 Yop. Kalau yang paling tinggi? PW6. Maksudnya dia boleh buat PW1, PW2, PW3 sampai yang level 6 tu. Level 6, ya, dia boleh ambil kategori tu sampai PW6 Yop. Cuma kita nak kongsi ni tentang komputer kategori ni untuk bahagian pendawai. Tadi kita dah cakap PW1. Jadi mesti Yop nak tanya soalan pula kenapa PW2 pula Yop deh. Betul. Jadi PW2 Yop, orang kategori orang yang layak meluluskan kerja-kerja PW1. Macam tu. Macam tu. Jadi contohnya Yop PW2. Saya PW1. Saya yang tarik kabel tu, Yop yang luluskan pendawai tu sebab Yop yang ada kelayakan.
Jadi faham yuk? Betul tak yuk? Betul, betul. Jadi PW2 orang yang layak meluluskan pendakwa yang dikerjakan oleh PW1. Tu kategori yuk. Itu kategori dia. Ya, jadi pendakwa ni dia ada PW3 pula yuk. PW3 pula. Maksudnya atas pada PW2. Atas kategori PW2. Jadi PW3 ni yuk, lesen kompeten pendakwa kategori PW3. Jadi apabila dah masuk kategori PW3 ni yuk, siapa-siapa yang dapat kategori ni dia boleh tarik wiring atau menarik pendawai kabel, pendawai kabel, mana-mana kabel yang jenis kategori PW3. Jadi 3 fasa. Fasa red, fasa blue, fasa yellow, orang panggil 3 phase. 3 phase. 3 fasa tu 3 phase. Faham. Jadi orang yang mana dapat lesen ni dia boleh melaksanakan kerja-kerja mendawai ni. Contoh rumah yuk, banglo lah, rumah besar. Jadi penggunaan beban elektrik yang banyak. Menyebabkan bekalan tu masuk dengan 3 fasa. Betul. Jadi siapa yang nak kena panggil submit Yang meter, submit meter dengan TMB apa semua. Maksudnya orang yang layak mendawai dulu mesti PW3 dulu. PW3, faham. PW3. Pasal dia ada 3 fasa situ ya. Ya, jadi PW1 boleh layak dah tarik PW untuk pendawai 3 fasa ni. Boleh ke? PW1. Saya pun nak tanya soalan tu, boleh ke? Yuk tanya balik. Boleh ke? Sebab saya dapat dengar tadi PW1 hanya satu fasa saja. Satu fasa saja. Tapi boleh tak PW1 tadi buat kerja-kerja PW3? PW3. Tu saya nak tanya Encik Yop ni. Boleh tak bagi jawapan? Dunia Yop ni tak ada yang tak boleh. Semua boleh. Jadi bagi jawapannya. Asal ke soalan Yop dituju tadi, kita mesti kena jawab lah. Jawab. Ya, kena jawab. Jadi PW1 ni Yop, dia tak boleh melakukan kerja-kerja sekatan yang lebih tinggi daripada dia. Oh, tak boleh. Maksud dia tu, sekatan lebih tinggi tu, kalau dah 1, tak boleh dah buat kerja nombor 3. Betul tak Yop? Betul. Jadi orang yang mendapat kelayakan lebih tinggi, automatik dia boleh layak keseluruhan bawahan je. Maksudnya dia boleh buat dia dapat PW3. PW dia dah dapat dah Yop. Dalam kategori maksudnya dia boleh meluluskan wiring PW1 tadi. Dan kerja-kerja PW1 pun, orang yang PW3 pun boleh sekali dah boleh buat Yop. Maksudnya dia dah jadi sifu dah ni. Dia dah jadi sifu. Jadi orang yang PW3 ni dia dah layak, dia nak masuk kategori baru Yop. Jadi orang yang dah dapat kelulusan PW3, dia akan teruskan lagi satu level. Apa level dia pula? Level dia orang panggil PW4 pula Yop. PW4? 4 fasa ke apa? Tak ada Yop. Dia start juga 3 fasa. 3 fasa juga. Cuma dia meluluskan wiring yang 3 fasa tadi. Saya ingat ada 4 fasa, minta maaf lah Yop. Tak ada. Yop tanya je takut ada jawapan pada Yop. Kalau masuk 5 fasa, kalau PW5, Yop kata 5 fasa lah pula. Kerana master sifu-sifu orang panggil. Mata sifu. Okey. Jadi PW4 ni dia meluluskan kerja-kerja yang orang PW3. Macam tu. Ayat dia mesti kena faham je. PW4 dia meluluskan menguji wiring orang yang PW3 tu tarik. Maksudnya atas PW3 tu dia lagi advance lagi. Contohnya Yop ni PW3, Yop duk tarik lah atas siling, bawah lantai, masuk dalam lubang, masuk dalam terowong. Tapi Yop tak boleh meluluskan. Mana ada lagi atas sifu maha guru lagi lah. Ya, maha guru yang meluluskan wiring tadi. Maksudnya orang yang PW4 yang meluluskan kerja-kerja pendawai fasa 3. 3 fasa. Maksudnya dia akan tarik 3 fasa ni untuk mana-mana pun pasangan yang hendak dibuat. Biasanya kepada lebih permit tu besar, pembangunan tu macam kilang, apa semua. Tu kategori wiring. Jadi orang kata kalau tarik wiring 3 fasa ni, tak semestinya lampu tu 3 fasa Yop. Lampu single phase je kan? Ya, cuma dia alternate. Saya nampak dalam drawing tadi, kita tengok tadi, red 1, red 2, yellow 1, red 1, yellow 1, blue 1. Maksudnya macam mana tu? Jadi sistem yang pasang tu adalah 3 phase. Cuma pendawai dia tu single phase. Jadi orang PW1 pun boleh tarik yang single phase tadi tu Yop. Tak ada masalah. Jadi maksudnya saya kelayakan PW3, Yop PW4. Maksudnya? Tapi projek tu 3 phase. Tapi orang yang meluluskan projek tu sahaja yang PW4 Yop.
Kalau macam orang tu ada PW1 tetapi dia boleh mengerjakan kerja-kerja PW3 tu, adakah dia layak dibenarkan? Dia hanya atas sediaan PW3 tu tadi. Boleh yuk. Boleh. Maksudnya dia tidak tarik sistem pendawai tu kepada 3 phase. Maksudnya aircon tu dia tak tarik 3 phase. Dia tarik single phase. Jadi budak ni kelayakan dia memang single phase. Single phase. Jadi contohnya aircon ni adalah aircon 3 phase. Tapi orang yang pendawai tadi single phase. Dia tak layak untuk tarik wiring tu. Tak layak. Tak layak. Orang PW3. Tapi dia tarik juga 3 phase tetapi dengan seliaan wireman PW3 tu boleh? Dia kategori tu dia pecah sama Yuk. Kalau Yuk punya pandangan tu just orang kata ada pengalaman. Maksudnya macam PW1 tu dia dah banyak pengalaman kerja. Lepas tu dia dah ikut dia dah mahir. Lepas tu dia tak ada sijil kompeten PW3. Tapi kerja-kerja PW3 ni dia mahir. Dia mahir. Adakah boleh membuat kerja tu atas endorse dasar macam endorse lah dia PW3 tu tadi? Dia betul. Macam kita sebelum ni kita sembang pasal kategori chargeman. Dia bekerja di bawah kawalan. Maksudnya kalau PW1 biarlah bekerja di bawah PW1 saja. PW1. Contohnya PW1 ni Yuk ni adalah PW1. Saya ni tak ada lesen Yuk. Ya, betul. Jadi saya ni pekerja Yuk. Alright. Jadi Yuk yang mengawalkan saya, Yuk yang dapat authority tu. Saya ni Yuk kata Yuk pergi tarik kabel hijau, pergi tarik kabel hitam, pergi tarik kabel merah. Saya pun tarik. Tapi Yuk yang mengawasi saya sebagai pekerja. Boleh. Boleh. Jangan Yuk tak ada. Janji ada sifu tu tadi. Ada sifu tu tadi. Bagaimana pula dekat luar-luar sana orang pekerja asing macam Indonesia, Bangla, diorang membuat kerja pendawaian sekarang ni berleluasa sekarang ni. Dia soalan Yuk tadi, dia sama macam company tu mempunyai lesen, komputer. Right. Dia token atau dia staff daripada syarikat tu. Maksudnya dia token, masa yang sama dia staff pun boleh juga? Dia staff pun boleh juga. Yang masalah Yuk, company tu dia tak ada komputer apa. Dah dia ambil Bangla bekerja. Jadi pengawasan orang komputer tu tak ada dalam kerja-kerja yang dia buat tu Yuk. Betul. Jadi apabila dia tak ada Yuk, kerja tu siap. Tapi risiko kerja yang dibuat tu tidak ada pemantauan. Maksudnya kenapa dititik beratkan budak lesen komputer PW1, PW2, PW3 Yuk. Agak-agak macam ni Yuk, saya bagi contoh. Saya ni tak pandai Yuk. Yuk ada komputer. Tapi Yuk, saya dengan Yuk ni tak kenal pun. Memang tak kenal. Tapi saya yang tarik ni tanpa ilmu, tanpa knowledge atau tanpa, saya tarik Yuk. Jadi salah satu saya nak buka isu Yuk. Yuk yang belajar, Yuk kata tarik soket 2.5. Kabel dia, betul? Kabel dia. Saya ni Yuk tarik 1.5. Agak-agak Yuk kata salah tak apa yang saya tarik? Memang memang saiz dia rendah lah tu. Kira 1.5 adalah salah. Dari segi Yuk belajar salah. Tapi kenapa pula saya kata segi saya tak belajar, saya kata boleh je, hidup je. Pasal dia orang tak ada ilmu. Betul, sebab dia orang tak ada ilmu. PW1 tu knowledge, dia mempunyai ilmu kat PW1 Yuk. Betul. Kalau Yuk kata anggaran kepada pengalaman tadi, orang tu bukan ada tanggungjawab Yuk. Betul. Itu yang banyak KK rumah terbakar tu. Kabel undersize. Betul Yuk. Sepatut dia bawa arus yang ini tapi dia terlebih kabel dia panas dulu daripada fuse putus. Tepat sekali Yuk. Jadi ilmu yang Yuk bahagian kata PW1 ni, kenapa orang PW1 sendiri yang kena tarik? Sebab knowledge macam tu Yuk, pecahan knowledge tu. Betul lah. Ilmu tu kena ada. Betul Yuk. Contohnya dia tarik, dia luka kabel tu, dia abaikan sebab dia bukan mengaji ada tanggungjawab. Betul. Dia tak ada pengalaman dan dia tak tahu akan datang kabel tu akan rosak. Ya. Dia buat suka hati dia. Rosakkan kabel mekanikal kat atas kabel. Jadi kepentingan komputer pendawai ni, pecahan kategori itu memang Suruhanjaya Tenaga dah fikir dah. Dah di garis panduan. Garis panduan. Betul. Yang silapnya Yuk,
Kalau you sebagai sifu, saya sebagai pekerja bawah, kalau you ni asyik monitor saya, memang you orang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Tapi keadaan sekarang ni you tak macam tu. Tak macam tu you. Oh. Dekat rumah Bangla tarik wire. Indonesia tarik wire. Maksudnya dia sambil baring sain je kerja dia. Sambil sain je you. Minumkan kadar kopi sain je. Ya. Tak pernah turun padang check wire betul tak pasang. Oh tak ada you. Itu yang kategori rumah rumah banyak terbakar, kabel underside. Betul tak you? Betul. Saya rasa itulah sangat-sangat membahayalah. Ya, jadi komputer pendawai ni dalam kerja-kerja mendawai sesuatu perpasangan ni sangat penting yuk. Penting. Kalau tak ada orang mendawai, agak-agak semua tempat ni bulatkan ada. Haru biru. Nak pakai aircon tak ada wiring. Tak ada wiring. Nak pakai lampu tak ada wiring yuk. Betul. Nak pakai masak kat dapur tak ada wiring. Tak ada wiring. Maksudnya mendawai ni sangat ditekan. Sangat-sangat penting. Komputer dia. Orang ni yang layak mendawai, orang ni yang meluluskan. Betul. Ibaratnya dia mandatory gitu kan. Jadi Suruhanjaya Tenaga bahagian ST yuk, dia tidak buat satu kategori. Kenapa dia tak buat PW1, PW2 saja yuk? Ya. Orang tu tarik single phase, orang tu luluskan. Jadi kenapa dia pecah lagi PW1? Orang ni yang mendawai. Orang ni yang meluluskan. Maksudnya kategori-kategori rumah-rumah yang kita pasang tu tak semua yang ada pakai 3 phase. Tak semua dia pakai 3 phase. Rumah-rumah biasa single phase. Ya, yuk. Tengok pada keperluan, permintaan. Okey, yuk. Jadi keterangan PW1, 2, 3, 4 tu macam mana yuk? Boleh jelas dah? Saya nampak dah jelas dah. Dah jelas. Kenapa ada PW1, PW2, 3, 4, 5, 6. Ya. Cuma macam satu lagi, PW6 tu tadi. Terus pula. Tertinggal pula. Nasib baik saya ingat. Okey, nasib baik yuk. Jadi soalan yuk ni mesti kena jawab juga. Ya, mesti. Saya tanya orang yang tahu. Okey yuk. PW5 ni yuk, dia adalah pendawai. Kalau kita rujuk bawah atas atau mana-mana ilmu bawah rujukan Suruhanjaya Tenaga, nama dia depan mesti pendawai. Jadi PW5 ni adalah pendawai kepada wiring neon light yuk. Lampu neon. Alright. Maksudnya dia special kepada lampu tu saja. Sebab diorang memikirkan pada dahulu untuk kategori ni, memang pendawai yang ni adalah dia special sikit water dia. Maksudnya supplier lampu neon light tu mesti mengadakan pendawai PW6 untuk bekerja dengan dia. Dia kena cari orang kategori PW5 untuk mendawaikan dulu. Orang yang buka syarikat tu, bos tu mesti ada background PW5 tadi. Jadi orang yang 3 phase tak diuk, dia bukan kategori mendawai PW5 yuk. Sebab tu ST mengeluarkan PW5 khas untuk mendawai neon light. Oh, okey. Ya, you mesti ada pernah pengalaman tentang neon light ni. Sama-sama kerja. Betul tak you? Pernah dengar. Ada satu tempat tu, you kerja dulu pun ada ke neon light Ada. Maksudnya pengalaman pendawai tu you yang PW5. Dia ada bahagian dia punya transformer tu dia pakai 7.5 kV apa? Betul Jadi dia adalah kategori high voltage, mendawai high voltage dah. Cuma dia tidak kategori yang lebih nilai yang sangat tinggi lagi. Betul. Jadi PW5 mendawai neon light yuk, PW6 mesti meluluskan pendawai tu yuk. Oh, macam dia, tu. Yuk tarik, saya lulu. Saya tarik, yuk yang lulu. Maksudnya lepas PW5 tu buat kerja, maksudnya tak siap lagi lah. Ya. Mesti di-endorse oleh orang PW6 ni. PW6. Barulah boleh on, nyala, orang nampak, oh cantik yang lampu ni. Ya. Untuk dapat PW5, mesti dapat PW4 yuk. Betul. Maksudnya kategori tu yang paling bawah meningkat naik atas. Berkait-kait. Cuma industri sekarang ni yuk, yang lebih ramai yang ingin memerlukan pendawai ada PW4. Sebab PW5 dengan 6 ni, kita punya industri market tu dah kurang dah. Jadi neon light ni orang tukar kepada LED dah sekarang. Maksud LED teknologi ni yang lebih mudah maintenance, pemasangan pun cepat. Ya. Masa semua Betul ya. Jadi kategori komputer PW ni yuk, pendawai ni yuk nampak jelas dah ke? Kalau tak jelas nak sembang lagi ni. Rasa cukup nyata jelas lah. Jelas. Jadi yang mana adik-adik tu yuk, kalau dia nak minat kepada pendawai ni yuk, kalau pandangan saya yuk, bermulalah ambil PW1 di mana-mana tempat yang bertaliah yuk. Buka je mana-mana tempat bertaliah banyak yuk.
Maksudnya mereka boleh belajar di sana, belajar praktikal, teori, dan CJ dapat dekat macam mana tu untuk nak sampai ke komputer tu? Ya. Ada satu tempat bertaliah Ayub, dia offer PW2. Maksudnya tempat yang belajar tu dia akan belajar PW1 dengan PW2 tu. Okey. Ada satu tempat yang taliah lain tu Ayub, dia turun PW4. Maksud dia turun keluarkan lesen lah, ada kolaborasi dengan Suruhanjaya Tenaga. PW4. Jadi kategori PW4 tu dia kategori belakang Ayub. Dia akan belajar PW1, PW2, PW3 dan terus dapat PW4 Ayub. Bukan terus dapat Ayub masuk belajar tu. Dia kena ada exam, amali, periksa, teori, baru lisan Ayub. Kena soal jawab. Tak semudah nak dapat. Nama ABC lah. Nama komputer Ayub. Komputer ni orang yang bertanggungjawab Ayub. Kalau dapat bersetakat, Ayub nak ke? Saya ambil kertas saya sign. Itu dah ajaran sesat lah. Itu yang orang suruh pakai kabel 2.5, dia pakai kabel telefon. Boleh. Pandangan dia kata apa? Jadi kabel tu hidup. Dia tak tahu kabel tu ada risiko ke apa kerosakan mekanikal dia, macam mana protection dia. Kalau macam ni, nak ke orang yang mendawar rumah tu ditabukang kata? Saya takkan ambil orang yang tak ada authorized ni. Baik saya cari orang yang betul-betul bayar duit lebih pun tak apa. Betul Kalau apa-apa berlaku, saya rujuk balik orang yang pasang tu. Jadi itu adalah keterangan tentang komputer pendawar Ayub. Jelas Ayub ni? Jelas. Jadi apa kata-kata yang terakhir Ayub boleh ulas sikit ni? Okey. Yang kepada adik-adik yang berminat kepada pendawaian elektrik, adik-adik boleh mencari institut yang bertauliah, yang berada di Malaysia ni. Dan cubalah bertanya dengan pihak-pihak tersebut yang berkenaan. Boleh rujuk ke bawah portal Suruhanjaya Tenaga. Betul, Suruhanjaya Tenaga. Di sana kita boleh pilih di mana pusat latihan yang memberi kursus pendawai ni. Betul, sebab lesen pendawai ni yang dikeluarkan tidak ada pendua selain daripada Suruhanjaya Tenaga. Betul. Jadi kita buka aja bahagian Suruhanjaya Tenaga, kita buka bahagian portal dia tu, kita rujuk sebagai bahagian pendawai. Nanti dia keluarkan komputer pendawai. Bagus. Betul tak Ayub? Betul. Jadi kalau sahabat-sahabat tengok video ni, adik-adik tengok video ni, kalau video ni memberi manfaat, kira subscribe, komen dan like bersama kita di dunia terbaik. Simple tu, jam tu. Dah badan lah. Minit tu, ada 20 minit. Tak badan ni. Mati lah.